Alhamdulillah. Mantap. Min. Yeah. Macam biasa ada kopi. Kita review lagi. Bersama saya Man dalam geng Yuska. Okey, di sebelah saya ni ada sebuah Pro 2 Ativa. Sebuah Pro 2 Beza tahun 2024. Okey, macam yang kita tahu, Beza ni dia punya sale dalam industri otomotif ni memang dia paling hit. First, murah. Kedua, besar. Ketiga, cantik. Keempat, luas dalam dia. Buang bonet ke, belakang, tengah, driver, memang best. Tapi kelebihan dia banyak. Tapi ada di setiap kelebihan ada kekurangan dia lah. First, kekurangan dia, safety features dia tak banyak. Lepas tu airbag ada berapa je, memang basic betul. Lepas tu yang ketiga, bila highway lalu je dekat jalan, memang dia akan goyang sikit. Dia agak sampan sikit lah. Tapi sekarang ni banyak dekat luar dah ada orang kata apa, stabilizer lah apa semua tu. So boleh pasang. Sebab sekarang ni pun banyak kita punya TikTok famous pakai Beza, betul tak? So should be bulanan murah memang kena. So pada siapa yang nak cari kereta yang bulanan dia murah, lepas tu maintenance rendah dan kereta cantik, ini dia Pro 2 Beza. So kalau korang nak cari lagi kereta seterusnya, jangan lupa sharekan video ni ataupun komen nak review kereta apa. Jangan risau, Man dan Min akan review next kereta. Macam biasa, pantun pulang ke dayung tinggi ke tengah. Kalau belilah Beza lah. Gitu. Saya itu saja. Assalamualaikum.